dan defisit neurologi progresif. Seperti yang saya kata lah, dulu boleh buat kerja jalan biasa, lama-lama kena pakai satu tongkat, lepas tu rasa lemah, tak stabil, kena pakai 2 tongkat ataupun kena pakai tongkat 4 segi. Jadi kalau rasa macam sakit atau lemah tu semakin lama semakin teruk, maksudnya memang benda dia merah. Jadi kita kena lihat balik apa puncanya, jumpa doktor pakar, kita akan buat X-ray, buat MRI, lihat apa masalah dengan saraf tunjang. So gejala sistematik ni seperti demam yang menggigil atau berpeluh waktu malam. Bila demam je biasanya kita risaulah, jangkitan kuman ni dari mana. Kadang-kadang batuk sesama, demam, kita tak risaulah. Tapi batuk sesama pun tak ada, tapi demam saja. TB, tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang boleh menyebabkan demam tu berpanjangan, berbulan-bulan, kadang-kadang dia waktu petang, waktu malam saja. Dan kadang-kadang tuberkulosis TB ni kita ingat paru-paru saja. Tapi paru-paru tu salah satu TB yang kita boleh dapat, tapi TB tulang pun banyak. TB tulang belakang, TB tulang peha, pinggul, banyak tempat dia boleh kena. Jadi bila demam sahaja berpanjangan, memang kita risau dan kita kena siasat lah, kena ambil banyak darah dan kena buat X-ray semua. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Bila berat badan turun secara mendarat tu, biasalah kita risau kanser. Jadi dalam masa 3-6 bulan, selera makan kurang dan berat pun mendadak menurun. Jadi memang kita kena jumpa doktor lah. Jadi doktor pun, kita boleh jumpa doktor biasa dulu, ambil semua darah dan kita kena siasat lah apa puncanya dan mana nak cari masalah tu. Dan tanda-tanda jangkitan seperti kemerahan, kehangatan atau bengkak. Macam saya kata dulu lah, kita risau mungkin kawasan tu ada artritis ke, ataupun ada inflamasi ataupun jangkitan kuman. Trauma dan sejarah. Trauma teruk seperti kemalangan kenderaan bermotor, kecil remuk atau terjatuh. Kadang-kadang bila kemalangan berlaku, kita rasa okey je, kita rasa tak ada sakit, boleh jalan apa semua. Tapi kadang-kadang lepas sehari 2 tu baru rasa macam pernafasan tak elok, ataupun kadang-kadang kita rasa macam dah mula start demam. Masa tu maksudnya ada dah tanda merah. Kita risau mungkin ada pendarahan dalam paru-paru ataupun dah sakit kepala yang lebih teruk. Kadang-kadang scan pertama tu normal, tapi pendarahan tu mungkin baru nak berlaku ataupun berlaku secara perlahan. Hari kedua tu baru rasa dia lagi teruk. Jadi bila ada gejala-gejala macam tu, seperti sakit kepala yang teruk lepas kemalangan tu, kena jumpa balik doktor. Dan sejarah kanser, imunosupresi atau penyalahgunaan dadah, yang ini semua kita risau, penyakit berjangkit lah, seperti AIDS ataupun TB. Dan trauma kecil pada individu dengan osteoporosis, yang ini memang common dengan pesakit-pesakit yang dah berusia, tulang kemampatannya kurang. Kadang-kadang jatuh kat toilet, jatuh kat rumah aja. Yang muda kalau jatuh tu tak rasa apa-apa, tapi bila umur 60 lebih tu, kadang-kadang jatuh sikit je, kita tahan dengan tangan, dah rasa bengkak tangan tu. Itu bila dah bengkak sakit, kita risau tulang tu patah. Jadi osteoporosis ni adalah satu penyakit yang kemampatan tulang tu dah kurang, especially bila dah umur 60 dan ke atas. Jadi kita kena siasat, rawatan osteoporosis kena diberikan, dan juga kalau tulang tu patah, kita kena buat operasi ataupun simen. So penunjuk-penunjuk lain adalah kecacatan struktur atau ketidakstabilan. Kadang-kadang kita lahir dengan kecacatan tersebut, jadi alignment tulang tu tak betul, jadi risiko nak patah ataupun risiko nak ada kecederaan tu memang tinggi, dengan julat pergerakan terhad ataupun sakit yang merebak di luar kawasan awal yang terjejas seperti yang saya katakan sebelum ni. Jadi kesimpulannya, masalah ortopedik berkaitan dengan ligamen, otot, sendi dan tulang adalah lumrah kehidupan. Semua kita ni memang akan ada sakit. Tak ada sakit lah, sakit belakang tu very common. Cuma kita nak tahu sakit ni nak perlu jumpa doktor ataupun tidak. Kalau sakit biasa-biasa, main bola, lepas bersukan rasa sakit sikit-sikit, tak apa, tak ada masalah. Tapi selepas bersukan, bengkak dan sakit tak kurang-kurang, makan ubat pun sakit hilang sekejap, lepas tu datang balik sakit. Jadi kita risaulah. Bila ada gejala simptom tersebut, kita risau mungkin ada struktur yang dah cedera, ligamen macam ACL ataupun meniscus ataupun ligamen otot-otot lain lah. Kadang-kadang tak perlu buat apa, memang dia akan baik sendiri. Tapi kalau ligamen sendi koyak macam ACL tu, memang nak baik susah. Jadi pesakit perlu mengetahui gejala berbahaya yang memerlukan rawatan segera dengan pakar ortopedik. Rawatan awal boleh mencegah daripada kerosakan yang melampau, terutama pada saraf
turun belakang.